Okey, kita baca caption akan terlebih dahulu yang dikatakan dalam video ni yang di-sharekan lah, bahawa masa ni aku nak pergi toilet dekat pukul 1 petang. Tiba-tiba dia main buai. Lepas tu aku masuk toilet, keluar toilet dia main lagi. Maksudnya buaian itu tidak berhenti lah. Okay, so kalau mungkin dia fikir kalau angin mungkin dia akan berhenti lah lepas dia keluar toilet kan. Tapi dia tengok buaya tu masih bergerak lagi. So caption daripada page Dunia Resepi yang dikongsikan daripada page ni, dia kata baca kat komen video ni ramai komen anak-anak dia orang nampak memang ada kakak duduk main buaian ini dengan adik dia lah. Okay, tu yang mungkin ada orang yang kata mereka mempunyai kelebihan boleh nampak. Dia kata ada apa benda tu, kakak duduk dekat mainan buaya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama menyaksikan akan video ini terlebih dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okey, nampak buaya tu bergerak sendiri. Ni apa yang dia claim lah. Dia masuk toilet, nampak buaya tu bergerak. Bila dia keluar pun dia nampak bergerak lagi. That's why dia rakam akan video kejadian ini. Okay, tengok dan perhati betul-betul. Okay, kita tengok sekali lagi lah akan video pergerakan buaian yang sedang bermain sendiri. Okey, kita tengok betul-betul. Okay, pause lah. Sampai di situ saja akan video tersebut.